Urusan dengan saya macam mana kak? Mudah-mudah kan? Masuk je tempat lain nak dapatkan kereta baru untuk bulan puasa ni agak susah betul? Ya, betul. Jom kita tengok dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih terus bersama dengan saya. Ini adalah Myvi Evan yang baru. Warna silver menawan kalbu. Kita bersama dengan kakak dengan adiknya kat sini. Kau tengok betul-betul. Yang mana kakak, yang mana adik. Sudah semestinya yang tinggi tu kakak. Yang renek-renek sikit rendah tu adik dia lah. Jom kita interview adik dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama dulu. Nama saya Faliza binti Surin. Saya panggil Kak Liza boleh kan? Ya, boleh. Dan ini siapa ni? Anak. Weh, bukan kakak dia, anak. Tinggi anak Yeah. So, siapa nama anak ni? Fatira. Fatira, hari ini bahagia. Beria-ria. Daripada mana ni kak? Dari Puchong. Oh, sini je daripada Puchong. Akak kenal saya kat mana? Dekat Facebook. Oh, kat Facebook. Dia tengok aku kat Facebook. Aku tengok diri kau. Aku tengok dia. So, ini kereta yang mungkin dalam ketiga dan keempat kita untuk keluarga betul? Ya, saya. So, kenapa pada pandangan akak, anaknya Fatira ni suka kepada kereta ni? Tak ada memang minat dia macam tu. Minat kereta ni. Adik, kau suka kereta ni kat mana ni? Ha? Kau suka kereta ni tak mana? Depan ke belakang ke? Semua suka. Aku semua suka. Yang paling aku tak suka, jantan-jantan tak guna nak teka aku, jangan. Okey, sabar. Akak tak takut ke? Apabila dia pakai Myvi Evan, nanti ramai orang serbu dia. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik-baik. Kita doa dia baik-baik. Urusan dengan saya macam mana kak? Mudah-mudah kan? Masuk je tempat lain nak dapatkan kereta baru untuk bulan puasa ni agak susah betul? Ya, betul. Jom kita tengok dulu petrol percuma yang tak pernah didapat oleh Dinda dan kakandanya. Hari ini dengan saya pembelian yang baru daripada langit turun ke bumi. Cik ada. Minggu yang pertama kak isi minyak kereta pakai duit saya. Ini betul-betul kak, bukan main-main. Ini minggu yang kedua. Pakai duit saya kak. Minggu ketiga kak ada kat sini kak. Alamak, akak kena geleng dengan tangan. Lanjut. Tangan. Cik ada. Minggu yang ketiga ni. Kau jangan ambil duit mama adik, ambil duit saya. Isi petrol, isi minyak kereta. Ni pakai budi kak, pakai budi. Oi, penuh pakai budi ni. Minggu yang keempat. Semalam nak ambil kereta. Fatira tengok bilik dia tak matikan lampu semalam. Tak tidur kan? Dia tak tidur lah semalam. Matikan lampu ya sayang. Okey, jom kita tengok. Janganlah kau tanyakan besarnya cintaku. Ku persembahkan untukmu hanya kepadamu. Oh, dan janganlah kau ragukan luasnya cintaku yang putih tulus untukmu hanya kepadamu. Pesanan terakhir untuk anak-anak, ibu-ibu, rakan-rakan di luar sana yang nak cari kereta, nak beli kereta, pesan sikit pada mereka. Jumpalah Cik Dan. Cik dia kan ada. Terima kasih untuk keluarga yang bahagia. Jom WhatsApp segera kepada saya 012340 0034. Lama sudah ku tercari-cari, putih lawa, hitam menggoda, keduanya cantik mempersona.